Kelab Holgado pilih tunggu dan lihat isu penggantungan FIFA. Kelab yang diwakili oleh Rodrigo Holgado, Amerika de Cali mengambil langkah menunggu dan melihat sambil akan terus berhubung rapat dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) mengenai status pemain mereka ketika ini. Holgado, antara 7 pemain yang dikenakan tindakan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, atas dakwaan pemalsuan dokumen untuk mewakili Malaysia dalam kelayakan Piala Asia 2027. FAM dan pemain kacukan baru Harimau Malaya berhadapan denda FIFA berkaitan pemalsuan dokumen. Amerika de Cali memaklumkan kepada para penyokong, media dan orang awam secara umum bahawa pada hari ini kami telah menerima notifikasi mengenai hukuman yang dikenakan oleh FIFA terhadap pemain Rodrigo Holgado, iaitu penggantungan selama 12 bulan daripada menyertai sebarang aktiviti berkaitan bola sepak, yang akan berkuat kuasa mulai tarikh notifikasi tersebut. Namun, kelab dari Colombia itu tidak mengambil keputusan terburu-buru untuk mengenakan tindakan atau terus menamatkan kontrak pemain itu bersama mereka. Selagi keputusan rayuan daripada FIFA tidak dikeluarkan, kami masih menganggap Holgado tidak bersalah, kata jurucakap kelab terbabit. Malah, jawatan kuasa perundangan kelab itu juga akan terus mengikuti perkembangan ini secara rapat agar tidak terlepas sebarang perkara penting melibatkan pemain mereka bersama Malaysia. Baik Persatuan Bola Sepak Malaysia mahupun pemain berkenaan akan mengemukakan rayuan yang diperuntukkan di bawah Kod Tata Tertib FIFA, dengan tujuan agar keputusan itu dapat disemak oleh badan berkuasa yang berkaitan. Jabatan Perundangan Amerika de Cali akan terus berhubung dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mengikuti perkembangan proses ini, kata kenyataan rasmi kelab berkenaan. Terdahulu, FAM bersama 7 pemain warisan negara berdepan tindakan tegas apabila Jawatan Kuasa Disiplin FIFA mengenakan hukuman berat selepas didapati melanggar Artikel 22 Kod Disiplin FIFA (FDC) berkaitan dakwaan pemalsuan dokumen. Dalam kenyataan rasmi, FIFA mendedahkan FAM mengemukakan pertanyaan kelayakan pemain kepada Badan Induk Bola Sepak Dunia itu dengan menggunakan dokumen yang diubah suai bagi membolehkan 7 pemain terbabit beraksi untuk skuad kebangsaan. Hasil penelitian bukti, Jawatan Kuasa Disiplin FIFA memutuskan FAM perlu membayar denda kira-kira RM1.8 juta kepada badan induk itu. 7 pemain terbabit masing-masing turut diarahkan membayar denda sekitar RM10,000 sebagai sebahagian daripada hukuman. Mereka semua digantung daripada sebarang aktiviti bola sepak selama 12 bulan bermula tarikh keputusan dimaklumkan, menyebabkan karier bersama kelab dan pasukan kebangsaan terjejas. Jangan lupa subscribe, share, dan like, serta aktifkan notifikasi untuk mendapat berita terkini dari kami.